Okay, yang ni vacuum pump single stage tengok ni. Dia pecah. Okey, dia pecah pasal mungkin ada tersumbat dekat filter ni. Okey, cuma kita nak better perbezaan single stage dengan dual stage. Okey, ini single stage. Dia satu saja. Dia punya chamber dia, vacuum chamber dia ada satu. Nampak tak? Vacuum chamber dia ada satu. Satu je. Yang ni 5 CFM tapi single stage. Okey. Yang ni pula. Ni tengok dia punya model dia. Ni dual stage. 5 CFM juga. 5 CFM ni. 5 CFM. And then dia ni setengah horsepower. Dia boleh pergi sampai 15 micron. Apa beza dengan dual stage? Kita tengok sini dual stage. Ini dual stage. Nampak ke sini? Dual stage dia ada dua chamber. Ini dia vacuum dia masuk chamber pertama, dan chamber kedua vacuum untuk chamber pertama, dan baru dilepaskan untuk keluar.